Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ni saya akan membincangkan jawapan soalan trial kertas 1 negeri Perak. Okey. Untuk soalan 1, ciri-ciri negara bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka ada 4 sahaja, iaitu kedaulatan, kerajaan, K kuasa 2, R rakyat, L lambang kebesaran. Okey, soalan 2. Empayar Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 meliputi Allahu Akbar, Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Bagaimanakah Kesultanan Melayu Melaka meluaskan wilayah pengaruhnya? Jawapan yang tepat adalah ini adalah wilayah pengaruh melalui peperangan. Jawapan yang paling tepat adalah peperangan, sebab dia ada melalui perkahwinan. Tapi dalam ni tak ada. Dalam pilihan jawapan kita tak ada. Okey, itu adalah wilayah naungan. Kalau wilayah yang kita dapat daripada peperangan adalah wilayah taklukan. Kalau yang ni wilayah naungan. Okey, bezaannya lah. Okey, jadual berikut berkaitan dengan pemerintahan di Thailand. Pemerintah Raja Mongkut Chulalongkorn menggunakan diplomasi dan juga pemodenan. Apakah kesan tindakan tersebut terhadap politik di Thailand? Okey, kesan tindakan tersebut politik di Thailand. Diplomasi dan Raja Mongkut memiliki hubungan baik dengan kuasa barat. Baginda mula langkah pemodenan dan melaksanakan birokrasi barat. Kata tersebut membentuk imej Thailand sebagai negara yang bersahabat dengan barat. Jawapan yang paling tepat adalah negara dan rasa terbuka yang bebas daripada penjajahan kuasa barat. Kedaulatan negara dikekalkan. Jawapan yang paling tepat adalah kedaulatan negara dikekalkan. Okey. Untuk soalan nombor 4. Novel berikut diterbitkan di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. Anak Mak Lela Gila dan juga Putera Gunung Tahan. Apakah persamaan mesej antara novel tersebut? Okey, kalau kat dalam buku teks kat sini, Anak Mak Lela Gila, ini merupakan untuk kepentingan kebebasan. Okey, paling tepat. Pakatan kuasa berikut telah berbentuk di Eropah pada awal abad ke-20. Pakatan Bertiga dan juga Perikatan Kuasa Tengah. Antara berikut faktor yang manakah menjadi pencetus peperangan antara kedua-dua pakatan tersebut? Okey. Perjuangan mengekalkan kemerdekaan. Salah. Persaingan memperluaskan kawasan pengaruh. Betul. Meluaskan kuasa pengaruh. Perebutan menguasai sumber bahan mentah. Betul. Percubaan mewujudkan pertubuhan antarabangsa. Salah. Jawapan yang paling tepat adalah C. Dia untuk faktor pencetus peperangan. Sebab mereka ni adalah pakatan ketenteraan yang diwujudkan oleh kuasa imperial. Kuasa imperial untuk mendapatkan tanah jajahan dan juga bersaing berkaitan dengan senjata. Okey. Maklumat berikut berkaitan perjuangan rakyat menentang penduduk Jepun, iaitu MPAJ Force 136 pasukan watani. Apakah persamaan pertubuhan tersebut? Persamaannya, ketiga-tiga ini bekerjasama dengan Britain. Kerjasama dengan Britain. Tak berjaya menubuhkan kerajaan, bersetuju membuat perjanjian bergerak secara militan. Okey, paling tepat B.
Nombor 7. British Military Administration, BMA, pentadbiran tentera di Tanah Melayu yang bermula 12 September 1945. Apakah fungsi pentadbiran tersebut? Okey. BMA mengarahkan semua senjata yang diberikan kepada mereka semasa penduduk Jepun dahulu dikembalikan. Gagal mengumpulkan semula senjata tersebut, BMA juga gagal membanterah kegiatan jenayah, keganasan, kongsi gelap dan masalah ketegangan kaum. Jawapan yang paling tepat untuk nombor 7 adalah mengembalikan kepercayaan rakyat. Maafkan cikgu tak perasan kat atas ni. Yang paling tepat yang ni, mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat. Jadi jawapan yang paling tepat adalah D. Apakah taktik yang digunakan oleh Sir Harold MacMichael bagi mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu berkenaan Malayan Union? Taktik yang telah digunakan. Mari kita tengok. Jawapan yang paling tepat adalah D. Allah. Ugutan dan juga desakan. Okey. Apakah faktor yang menyebabkan British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu? Adakah untuk memenuhi tuntutan tentera Jepun? Salah. Menghalang desakan orang dagang pun salah. Mendapat sokongan pegawai British, mengawal kemasukan imigran. Salah juga. Jawapan yang paling tepat adalah C. Terasmi penentangan. Seterusnya. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah dimeterai pada 21 Januari 1948 di Kuala Lumpur. Apakah kandungan perjanjian? Okey, maafkan cikgu. Untuk faktor pertubuhan ataupun penubuhan Persekutuan Tanah Melayu adalah penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Yang kedua, cadangan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO. Melayu dan UMNO. Dan yang terakhir adalah untuk mendapat sokongan pegawai British. Okey. Kandungan perjanjian. Kita sambung soalan 10. Governor General mengetuai pentadbiran. Salah. Okay, kerajaan persekutuan diketuai oleh seorang pesuruhjaya tinggi yang mempunyai kuasa eksekutif. Okey. Kewarganegaraan secara pendaftaran, secara jus soli. Okey, salah. Okey. Bukan. Secara pendaftaran betul. Nombor 2 betul. Nombor 3, pembentukan Majlis Raja-Raja Melayu. Betul. Okey, konsep raja berperlembagaan diwujudkan. Jawapan yang paling tepat adalah C. Okey, kita tengok soalan nombor 11. Okey. Maklumat berikut berkaitan dengan keganasan PKM di Tanah Melayu, menyerang pekerja ladang, membunuh penduduk tempatan, mengancam keselamatan penduduk. Mengapa PKM bertindak demikian? Melemahkan imej kerajaan. Betul.
menakutkan golongan imigran, salah. Menentang amalan buruh paksa, salah. Melumpuhkan ideologi kapitalisme, tidak tepat. Jawapan yang paling tepat adalah A. Bagaimanakah pasukan berikut membantu membanteras ancaman komunis? Pasukan Sarawak Rangers dan juga pasukan Senoi Prague. Okey, persamaannya adalah mereka ditugaskan mengesan tempat persembunyian komunis. Bagi Sarawak Rangers pun menjejak persembunyian komunis. Jadi jawapan yang paling tepat adalah D. British memperkenalkan sistem ahli 1951. Mengapakah sistem tersebut diperkenalkan? Okey, jawapan yang paling tepat adalah D. Okey. Okey, kita tengok soalan 14. Apakah kandungan penyata jawatan kuasa pelajaran yang dikeluarkan pada 1956? Sekolah umum rendah menggunakan bahasa Melayu. Sekolah jenis umum rendah menggunakan sama ada bahasa Inggeris, bahasa Cina atau bahasa Tamil. Sekolah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah. Sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, manakala bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran. Jawapan yang paling tepat adalah Jawapan yang paling tepat, sistem prasekolah yang sama bagi kanak-kanak daripada semua bangsa. Jawapan dia A. Mengapakah tanggungjawab untuk mengundi penting dalam sesuatu pilihan raya? Memilih presiden parti, salah. Mengekalkan tradisi bangsa, salah, tak tepat. Membentuk sebuah kerajaan, boleh. Mengukuhkan pemerintahan beraja, salah. Yang paling tepat adalah C. 16. Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk selepas pilihan raya umum 1955. Apakah peranan kabinet tersebut? Memainkan pelbagai peranan ke arah berkerajaan sendiri. Menjadi ketua menteri. Okey, peranan kabinet pertama. Pertama sekali membincangkan soal kewangan, keperluan orang tempatan dan perkhidmatan awam. Okey, menyambung sistem yang diguna pakai dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan yang berasaskan model Westminster. Dia mengurangkan kuasa pentadbiran British. Okey. Nombor 4 betul. Meminta kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi dibatalkan. Okey, nombor 3 pun betul. Sistem politik dui parti, salah. Membicarakan keselamatan negeri, salah. Okey. Isu keselamatan dalam negeri, dia bukan negeri saja tapi dan pertahanan. Sekejap. Okey, cikgu yang salah. Cikgu minta maaf. Negeri betul. Minta kuasa veto governor dibatalkan. Pesuruhjaya Tinggi bukan governor. Tengok cikgu sendiri. Tak ni. Okey. Akal saya. Ni bukan governor tapi Pesuruhjaya Tinggi. Jadi jawapan yang paling tepat adalah B. 1 dan 4. Kita pergi ke soalan 17. Soalan 20. Maklumat berikut berkaitan dengan tugas Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu meletakkan kuasa kerajaan pusat dan kuasa kerajaan negeri. Rupa bangsa kerajaan Persekutuan Melayu. Apakah X? Yang paling tepat adalah B. Merangka perlembagaan negara. Memeriksa aturan. Okey, antara tugas itu termasuk membincang, menyusun, merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, merdeka. Jawapan dia adalah B. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani pada 15 Ogos 1967. Mengapakah perjanjian tersebut penting kepada penduduk Tanah Melayu? Okey, jawapan untuk nombor 18 adalah mendapat hak mentadbir sendiri.
tanpa campur tangan orang luar. Okey. Agensi Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) ditubuhkan oleh kerajaan pada 1996. Bagaimanakah mencapai objektif penubuhannya? Okey. Jawapan yang paling tepat untuk FELDA adalah memajukan tanah baharu secara besar-besaran, membuka tanah baharu secara besar-besaran. C. Okey, kalau untuk rancangan Melayu pertama RM1 1956 sampai 60, tujuan untuk meningkatkan ekonomi negara, tapi tumpuan kepada kawasan luar bandar, sektor luar bandar. Okey, FELDA dah ada institusi kewangan tempatan. Bagi tahulah contoh dia, Malay National Bank, Bank Kebangsaan Melayu. Yang khusus untuk orang Melayu. Menggalakkan kestabilan kewangan, menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi negara kita. Pembangunan luar bandar. Penstrukturan pentadbiran yang bertanggungjawab, membangunkan infrastruktur sosial ekonomi luar bandar. Dan rancangan buku merah, buku ini projek berkaitan kemudahan asas. Okey. Ni dia punya keyword lah untuk senang hafal. Okey. Bagaimanakah kedaulatan sesebuah negara dapat menjamin hak rakyatnya? Apabila sesebuah negara tu berdaulat kan, rakyat ada hak, rakyat mendapat hak asasi, iaitu seseorang individu di sisi undang-undang serta seperti kebebasan bersuara dan juga mengeluarkan pendapat. Yang paling tepat adalah B.